أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Untuk menambahkan lagi keberkatan dan masyarakat ilmu kita pada malam ni, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama, kita hadiahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bisan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita rindui, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu, mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala permintaan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita, Allah kumpulkan kita dalam rumah Allah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kelebihan, insya-Allah. Hadirin hadirat, muslim muslimat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung lagi perkongsian ilmu, perbincangan berkaitan dengan fiqhul muwaris, fiqh warisan, ilmu faraid dan pengurusan harta dan juga pusaka. Ya. Alhamdulillah, kita telah bincangkan banyak-banyak tajuk. Yang kita akan bincangkan pada malam ni adalah sebab-sebab pusaka. Apakah sebab-sebab pusaka? Okay. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan nak tanya, nak ajukan, nak mendapat penjelasan, silakan, jangan malu, jangan segan. Ya. Sebelum ini, ada sehari, semasa 2-3 hari sebelum raya tu, ada seorang peguam syar'i telefon saya. Dia kata, "Ustaz, tolong," dia kata, "Ustaz kenal lelaki ni." "Siapa?" Dia kata. "Lelaki ni adalah orang yang datang kuliah Ustaz," dia kata. Okey, jadi apa masalahnya? Dia kata, "Saya peguam syar'i yang dilantik oleh keluarga lelaki ni lah, ahli adik-adik dan dia sendiri. Kami dah bincang dekat masjid," dia kata, di duduk masjid bincang kaitan dengan persetujuan untuk membahagi harta pusaka ikut faraid. Harta ini terdiri daripada rumah dan juga duit simpanan tabung haji, tak silap saya. Okey, jadi isunya adalah apabila abang ni dengar kuliah Ustaz, dia tak nak bagi duit pusaka untuk adik-adik dia, sebab adik-adik ini tinggal dalam rumah pusaka secara percuma tanpa ada sebarang bayaran. Ustaz mengajar macam tu, dia pun ikut macam tu. Okey, saya kata betul, memang betul lah. Sebabnya daripada hari kematian
Sehingga sekarang adik itu tadi tak bayar pun tinggal rumah tu, pusaka tu secara percuma, sedangkan ada waris-waris lain juga berhak terhadap rumah berkenaan. Kata ustaz minta tolong, awalnya dia dah setuju tapi tiba dia tak setuju pula. Tolong apa? Kata minta tolong nasihatkan balik lelaki tadi supaya bagilah duit pusaka yang sepatutnya adik-adik itu dapat daripada tabung haji. Yang dia tinggal, adik-adik tu tinggal dalam rumah pusaka percuma tu, kita kira daripada nilai rumah tu sendiri. Dia kata adik-adik ni ustaz, dia kata belum berumah tangga, lelaki ni abang sulung, adik-adik belum berumah tangga. Apa salahnya ustaz ihsan sebagai seorang abang, benarkan dia tinggal dulu dalam rumah ni, dan duit pusaka tu bagilah kepada adik-adiknya. Dan ini kan pula nak menyambut Hari Raya Aidilfitri, dia kata. Oh, yang tu saya tak tahu, dia kata. Maksudnya dia tak cerita penuh dengan saya lah. Dia cerita waris tinggal, adik-beradik tinggal rumah pusaka. Dia tak cerita pun adik tu perempuan tak berkahwin kan. Dia minta, kata ustaz sekarang ni lelaki dengar cakap ustaz je, kata. Dia minta saya telefon balik kepada lelaki tu. Jadi dia pun okey lah, saya boleh cubalah, kata. Saya kata tuan tak cerita sepenuhnya dengan saya. Okay, dia kata bagilah duit pusaka ni kepada adik tu, yang dia tinggal secara percuma tu tadi, kita nilai daripada rumah tu sendiri. Caranya apa? Caranya adalah jual rumah tu, nanti bila pembahagian rumah berkenaan daripada faraid itu, tolak daripada apa yang telah dihutang yang tinggal secara percuma tu tadi. Barulah lelaki tu serahkan kepada adik itu tadi, barulah dia setuju. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa-apa Pak Faraid ini cerita bagi habis, jangan cerita separuh-separuh. Kita yang bagi solution, kita tengok pada situasi. Jadi kita tengok pada situasi dan keadaan ketika itu. Dia tak cerita yang sebaliknya. Jadi saya kata ihsan seorang abang, benarkanlah adik tu tinggal dalam rumah pusaka tu, nanti jual rumah tu baru tolak daripada duit pusaka berkenaan. Jadi betul kena faham ni, konsep faraid ialah dalam masa sama adalah untuk menjaga keharmonian silaturahim antara kita dengan adik-beradik kita, antara orang yang lain. Dan juga dalam masa sama kita juga kena ada ihsan kepada orang yang lain. Kita tahu rumah tu ditinggal, rumah pusaka tu, kakak kita yang dah kematian suami duduk dalam rumah tu kan, anak-anak pun mungkin baru anak-anak pun baru nak membesar dan sebagainya. Tapi ihsan kita sebagai membenarkan adik itu tadi ataupun kakak kita tinggal dalam rumah berkenaan, kepada sebagai kita seorang waris. Tak apalah kak dulu dalam rumah, tak ada masalah lah kak kan, bayarlah dulu apa yang kakak mampu. Waris saya setuju lah. Yang penting waris lain juga setuju. Janganlah duduk percuma je kan. Nanti bila dah besar je, kalau dah dia dah anak-anak besar, itu kira lah pula dengan anak ni. Sebab tu ihsan tu penting tuan-tuan. Dalam masa kita urus pusaka ni, ihsan juga penting. Sebab tu lah dalam urusan pusaka ini, benda pertama yang perlu kita tolak ke tepi dahulu adalah emosi. Emosi kita dengan waris yang lain, emosi kita dengan harta, emosi kita dengan perkara yang telah berlalu. Rumah ni tahu tak, sejarahnya abah buat tu, dia bila start mula sejarah lah, cerita-cerita belakang semua, itu yang akan buatkan emosi mengganggu dalam proses berkaitan dengan pusaka kan. Sebab tu benda-benda perkara tu perlu dielakkan, perlu tolak ke tepi dahulu, barulah kita boleh bercerita, boleh bincang berkaitan dengan urusan pusaka yang telah berlakunya kematian. Ada persoalan tanya? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Dia sewa ni kira macam mana? Sewa tu kita kira daripada kawasan berkenaan. Okey, kalau katalah kawasan tu nilai dia 800, tapi kita dengan adik-beradik tak apalah dululah, bayarlah 600. Boleh? Bayarlah 600, tapi dikira daripada, contohnya ayah tu meninggal pada pertengahan bulan. Okey, hujung bulan dah bincang, dah bagi tak maklumkan. Sebab tu dalam urusan pusaka ni kena bagi tahu siap-siap cepat-cepat. Dalam tempoh 3 hari tu dah kena. Okey, sekarang ni rumah ni macam mana? Nak duduk lagi ke tak? Saya duduk lagi lah bang. Okey, dah duduk lagi. Kami orang semua sepakat perlu kenakan sewaan, sebab kami pun ada hak dalam rumah ni. So dia kata dulu waktu ayah hidup ayah tak kena sewakan tu. Memang ayah waktu ayah hidup,
ayah benarkan duduknya anak dalam rumah tu atas dasar ihsan. Ihsan ayah kepada anak untuk anak tu tinggal bersama. Tak bayar sekali tu sen pun. Bil api tak bayar, bil air tak bayar. Memang kalau dia kerja tu, gaji tu memang 100% untuk dia lah. Contoh Jadi bila ayah telah meninggal dunia, rumah tadi dah jadi milikan waris yang lain. Kami juga ada hak dalam rumah ni. Saya pun warisat, betul tuan waris, tapi dalam masa yang sama orang lain juga ada hak dalam rumah ni. Jadi kalau waris lain nak kenakan sewaan, tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab waris lain pun ada hak dalam rumah berkenaan. Cuma perkara ini perlu dibincangkan dengan baik. Kalau kata tak apalah, saya tak nak sewa, okey, kita jual dan agihkan ikut waris, mengikut bahagian waris setiap waris. Dia akan terfikirlah, kalau nak duduk mana ni dengan nilai rumah, contoh Putrajaya, nilai rumah ni berapa, dijual mana pula nak cari tempat duduk, kan? Tu macam tu. Ataupun ada pernah saya bagi solution, dia kata, ustaz macam ni, dia kata sekarang ni kakak ipar saya ni nak kahwin, okey, nak kahwin barulah sebab suami dah meninggal, okey. Jadi macam ustaz, dia tinggal dalam rumah bapak mertua saya, tanah milik bapak mertua, rumah tu pula bapak mertua buat untuk suami dia, kalau suami dah meninggal, dia pula nak berkahwin baru. Apa yang kita tindakan terbaik? Kata simple je. Caranya adalah isteri tuan sebagai waris kepada ayah tadi beli tanah tu. Bila beli tanah, saya kata, bila beli tanah, rumah dah ada penyewa siap-siap. Untung ustaz, untung lah. Sebab apa? Sebab saya kata sebab apa untung? Sebab beli harta milik pusaka waris kita pun ada hak. Okay? Katakanlah nilai rumah tu 200,000. Nilai tanah dengan rumah tu 300,000. Kita pun ada hak sebagai waris dalam tu. So kita tak payah bayar kalau 300,000 kepada waris kita. Kalau berkira juga tak apalah, nah 300,000 bayar, contoh kan. Tapi bukanlah kalau ada duit silakan, tak ada, uruskanlah pinjaman dan sebagainya lah. Okay? So caranya adalah bayar 300,000. Berapa bahagian kita sebagai waris? Bahagian kita 40,000, balik 40,000. 20,000 bagi kepada waris mengikut hukum faraid. Jadi ustaz, yang tinggal rumah ni siapa? Dia kata yang tinggal dalam rumah ni adalah kakak ipar dia. So biras dia, kakak ipar kepada isteri dia. Okey, jadi kenakan sewaan sebab tanah tu dah jadi tanah milik isteri kita tadi. Boleh kena sewaan? Boleh. Sebab tanah tu dah milik siapa? Milik isteri, milik si tuan, saya kata. Jadi benda ni adalah dah jadi milikan tuan, kan ada hak untuk kenakan sewaan di atas tanah sendiri. Dia kata untung. Sebab apa? Beli tanah yang dah ada penyewa. Sebab dia kata isunya adalah mereka tak nak suami baru tadi masuk cuci kaki. Rumah ada, kereta arwah suami dia pun ada, isi tu pula pun wanita tu tak bekerja kan. Sekarang banyak kes tanggung jawab hidup kan. Jadi itu yang mereka tak nak. Jadi perkara itu saya kata selesaikan sebelum kakak tu berkah rumah tangga. Sebab tu urusan pusaka tuan, dia kena dalam masa sama dia perlu bijak untuk menyelesaikan isu-isu supaya waris hubungan terpelihara dan waris dapat hak masing-masing. Jadi orang yang terus pusaka ni orang yang beruntung. Sebab apa? Dia dapat harta yang nilai tinggi, bayarnya rendah. Sebab apa? Sebab dia pun adalah waris dalam pusaka berkenaan. Ustaz, kadang-kadang ada yang tak setuju. Kenapa pula ustaz dia dapat juga? Okey, saya ambil kira macam ni lah, untuk mudah faham. Okey, katakanlah test. Test. Okey, baik. Kita dekat luar kot. Okey, tengok. Katakanlah sebuah rumah, nilai rumah ni adalah sebanyak 300,000. Okey, warisnya ada 2 lelaki, 2 perempuan. Okey, rumah dan juga tanah lah nilai 300,000. Okey,
antara waris-waris ini, siapa yang berkemampuan, kalau ikutkan nilai 300,000 ni bahagi dengan 6. Okey, maksudnya waris lelaki akan dapat seorang 100,000. Okey, waris perempuan akan dapat seorang 50,000. Betul? Okey. Kenapa bagi 6 Ustaz? Ini faraidnya 2 kali 2. Maksud lidzakari mithlu hazzil unsain, bagi lelaki satu bahagian, satu perempuan satu bahagian. Maksudnya ni kali 2 dan 4 campur 2 6. Jadi waris lelaki seorang dapat 100,000, waris perempuan 50,000 seorang. Jadinya kalau kita lihat dekat sini, maka jumlahnya akan 300,000, betul? Jadi sesiapa yang mampu untuk membeli tanah ini di kalangan waris, silakan. Kenapa pula? Sebab dia akan bayar untuk bahagian. Katakanlah waris lelaki ni berkemampuan, okey, saya boleh beli. Okey, boleh, silakan. So dia akan bayar 300,000 ikut nilai tanah. Tapi dia bayar 300,000 tak? Tak. Sebab hak dia 100,000. Dia hanya bayar 200,000 sahaja kepada waris lelaki seorang 100,000, waris perempuan sebanyak 100,000. Sila. Okey, dalam penjualan tanah tu, tak dengan kali rumah tu, dua adik-beradik ni, tapi below harga daripada LCDN, kita kena tax tak tu Ustaz? Ya, betul. Sebab tu saya kata ikut harga semasa. Ikut harga semasa lah. Ikut harga semasa, lepas dinilai. Kalau bila satu benda ni kita buat, tak apalah jual kat adik-beradik, kita murah lagi pada tu pun kena juga tak Ustaz? Ya, memang kena. Itu LCDN tu memang tak ada apa lah. Dia sebab harta pusaka dia akan dinilai. Okey, sebabnya waktu masa asal ni ialah milik ayah. Bila uruskan pusaka, dia kena melalui proses penanganan pusaka. Semua tu akan dinilai. Bila dinilai, okey, dia akan lihat daripada nilai sesuatu harta itu dahulu di lembaga penilaian. Okey, dan harta itulah baru diuruskan. Ada tag tak? Semua ada tag, tuan-tuan. Kalau dekat pejabat besar kecil 0.2%. Pejabat besar kecil bukan percuma, semua ada tax. Tak ada yang percuma. 0.2% apa? Untuk uruskan pusaka di pejabat pusaka kecil. Daripada mana? Daripada gross harta. 300 lah. 300 lah. Kalau dia rumah tu 300 lah. Semua ada, bukan tak ada. Kalau mahkamah tinggi, lagi banyak. Mahkamah tinggi charge probate saja 5% daripada gross harta. Itu pembeli yang kena bayarkan Ustaz? Ya. Of course. Tapi walaupun dia beli, dia untung jugalah. Sebab dia bayar, tetap tak bayar banyak. Itu kalau rumah lah. Macam tu juga dengan apa-apa aset sekalipun. Macam yang penting waris lain setujulah. Yang tak setuju pula, tak nak lah. Sebab ada kan waris lain, dia mempertikaikan, kenapa pula dia bayar 200,000 je, sedangkan nilai tanah 300,000. Yelah, dah bagi 100,000, jangan lupa dia pun waris juga. Tak, sekali lagi pernah terjadi di Gaza kan, tanah tu dijual tahun lepas. Okey, 100,000 kan, urusan 100,000, lepas tu kena tax. Rupanya jual tu lebih mahal lagi. Saya kena bayar dekat lembaga hasil. Yang tu kita boleh petik dengan adik-beradik ke macam mana? Itu boleh bincang dengan adik-beradik, tengok macam mana. Sebabnya kita dah kena bayar kat dia juga. Dia selepas dinilai, kita jual dulu, tiba-tiba proses dalam proses masuk dalam harga dan nilai. Dia macam ni. Dia harta tu dia akan nilai masa kita buat proses tuntutan kematian. Bukan kita buat sekarang. Kalau kita tahu kita nilai sekarang mungkin 300,000, tapi bila lalu proses tu lama, dia dah akan naik harga dia. Sebab tu urusan pusaka ni kena buat segera. Dia tak boleh nak delay, nilai aset akan bertambah. Bila nilai aset akan bertambah, lebih-lebih lagi hartanah. Sebab dia akan tengok lokaliti kawasan 7 ke 8%. Sebab tu banyak urusan-urusan aset harta, pusaka, tanah ni dia tak boleh nak diuruskan. Sebab apa? Nilai dia makin bertambah. Contoh beli rumah masa tahun 19
Putrajaya 2011. Masa tu mungkin ada rumah sekitar 200,000, 300,000, tapi nilai 300,000 tu sekarang. Pada tahun 2026 dah menjangkau 500 ke 600,000. So kalau berlaku kematian pada tahun 2026 ni, dia delay setahun, dia delay. Hari tu akan naik 100,000 confirm. So apa? Lokaliti dan kawasan 7 ke 8%. Kecuali dia Putrajaya banyak banjir, rumah dia kena atur sikit lah. Tapi kemungkinan tu tak lah. Sebab tu berlaku pada kat Kuala Selangor, dekat desa Coalfield sana tu, yang tiba-tiba rumah tak pernah banjir, memang rumah jatuh drop harga nilai rumah. Kalau ada musibah memang nilai tu akan rendah. Okay. Jadilah begitu juga, bukan hanya hartanah, barang kemas pun macam tu juga. Semua itu boleh ditebus pusaka dengan syarat waris tahu berapa hak yang dia dapat dahulu, dan ada waris yang berkemampuan untuk membayar nilai berkenaan, dia akan bayar kepada waris berkenaan. Macam satu kes saya bantu dekat Polisen, dia orang uruskan berkaitan dengan barang kemas. Nilai barang kemas ni dia selesai. Nilai barang kemas kita 56,000. 56,000 tau, dengan gelang, dengan rantai, dengan apa macam-macam lah. So warisnya 3 lelaki 3 perempuan. Dalam kes ni saya kata barang kemas ni untuk orang perempuan dia sangat ada nilai sentimental. Jadi jadi saya tengok ada yang agak berkemampuan. Saya kata puan berhasrat tak nak beli barang kemas ni? Kata saya memang berhasrat Ustaz kalau boleh. Jadi dia tawarkan dengan adik-adik dia, berapa yang nilai semasa 56,000, berapa yang boleh untuk ni. Dia kata adik dia kata akak tawar lah berapa, akak nak tawar. Okey lah, boleh tak kalau akak nak tawar 53,000, dia kata. Okey lah akak, adik-adik akak ambil je 50,000. Senyum lah kawan tu. Sebab apa? 50,000 tolak bahagian dia lagi. Dia untung lah. Ni kali 3. So maksud 50,000 bagi 9. 9 kali 5. 5 lagi. Lebih kurang dalam 5 lagi, 5,500 bahagian tolak bahagian dia. So dia boleh bayar sekitar 44,000 lebih je. Dapat barang kemas 56,000. Untung. Sah. Sebab apa? Sebab yang penting barang kemas dapat diselamatkan, dapat diuruskan dan dapat diguna oleh waris-waris yang berikutnya. Yang barang kemas ni tak masuk apa tu? Pusaka kecil lah. Tak payah. Dia tak daftar. Jangan masuk-masuk pula. Panjang cerita ni. Benda yang tak daftar jangan masuk. Benda berdaftar tak perlu masuk. Yang berdaftar je. Pusaka kecil ni khususnya tanah. Sebabnya okey, untuk pusaka kecil gas tak ada geran. Sudah panjang. Tu dah dipajak kan. Cerita. Sudah panjang. Okey. Untuk urusan harta pusaka 5 juta dan ke bawah, ada hartanah, baru ada ke PPK, Pejabat Pusaka Kecil. Kalau 5 juta dan ke atas, Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil saya kata probate saja 5%. Belum masuk pihak ketiga 5% lagi. So boleh pergi ke 10% maksimum. Kalau nilai harta dia 5 juta, 10% siap-siap sekitar 500,000. Inilah urusan pusaka bila berlakunya kematian. Okey? Okey. So, ada yang pertikaikan dulu harta bapa dia tak sampai pun 5 juta. Tapi sebabkan semasa bapa dia meninggal tadi, nilai hartanah tu makin meningkat, pom 5 juta. Bila hartanah tu jadi 5 juta dan ke atas, PPK tak akan ambil. Dan sekiranya tak akan ambil bawah bidang kuasa dia akan pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil pula dia tak boleh waris pergi sendiri, tak boleh. Kelantik pihak ketiga, syarikat amanah ke
peguam ke. So bukan percuma. Ni dah kena dah bayar 5% dulu. Sebab kena gunakan probate ni mahkamah tinggi okey. Ni pihak penyedia, pihak yang mewakili kita tadi 5% lagi. Okey. Saya tahu sampai tahap apa, dia photostate pun semua tu akan bertulis. Photostate, jumpa tuan, datang jumpa, datang keluarga, mileage dikira, semua tu dikira. Telefon, photostate, semua dokumen-dokumen tu semua tu dikira. So nak tak nak orang kena bayar. Tapi soalan siapa yang nak bayar ni? Harta pusaka dah ada buku. Dia tak boleh gunakan pusaka si mati, kecuali kalau memang si mati simpan RM500,000 kat rumah. Kalau ada, tak ada, betul harta makin banyak terbeku. Sebab tu kalau katakan aset harta tu banyak, memang kena siapkan RM500,000 ni tadi. Contohnya dalam simpanan tabung haji ke apa ke, untuk dihibahkan dahulu, dan itulah digunakan untuk urusan pusaka. Nak selamat, uruskan harta masa hidup. Tak tahu harta banyak ni, dah hibah sana hibah sini, selesai. Sebab apa? Sebab itu harta yang telah diuruskan semasa hidup. Ada soalan? Siapa yang pernah berurusan pusaka dia tahu macam susah. Yang pernah berurusan pusaka memang tahu betapa susahnya urusan pusaka. Kalau kita tak ada ilmu, nak urusan wang lagi kan, waris lain dia tahu nak duit je. Bila syaitan ni kan, bila bahagian apa ni tapi dia tahu punya renyahnya kat sana kat sini, dia kempen tak cukup dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang membuatkan waris malas nak fikir, tak payahlah, biarlah kan. Okey. Kalau ikutkan, kalau katakan macam katalah waris yang saya kata tinggal rumah pusaka secara percuma tadi, memang kena nilai daripada tu, daripada berapa start daripada ayah tu meninggal, kena bincang dengan adik-beradik yang lain, ni nak tinggal rumah ni boleh, tak ada masalah, boleh, tapi kena bayar sewa. Kalau tak nak bayar, kalau bayar sewa mungkin kita ambil dalam nilai yang sedikit, bentuk kita boleh buat satu tabungan keluarga pun boleh, tak ada masalah. Tabungan keluarga, anak-anak nak kahwin boleh bagi, anak nak masuk belajar boleh bagi daripada tabungan keluarga tadi. Kita dah keluarga kita pun mungkin susah, tapi daripada hasil lah untuk dibayar kepada untuk urusan-urusan yang lain. Contoh-contoh ada tanah memang bagaimana tanah pusaka yang ada hasil, contohnya getah, kelapa sawit, semua tu boleh buat untuk tabungan keluarga. Sebab tu semua tu kena rancang, dan semua tu kena maklumkan dan bagi tahu kepada waris. Jangan senyap-senyap. Contoh ada tanah 40 hektar contohnya kelapa sawit, jangan senyap dengan rumah setiap bulan makan dia punya hasil dia lah, tak ada masalah lah. Tapi aset harta yang kita ada tu kena bagi tahu supaya waris lain bila berlakunya kematian waris jelas. Contohnya kita sekarang ni memang menerima hasil sewaan, hasil pajakan kelapa sawit ke, hasil getah ke sebagainya, memang kita terima hasil daripada ayah kita. Okey, terima. Jadi bila berlakunya kematian kepada kita, nanti waris lain pun akan dapat jugalah, anak-anak kita isi dan sebagainya. Dan dah sejam macam tu je, mati dah Ustaz, mati. Waris lain ada hak. Sebab dia meninggal dunia selepas ayah meninggal, kecuali lah kalau waris tadi meninggal sebelum. Ini salah faham juga ni, sebelum dan selepas. Kalau matinya sebelum, waris mati sebelum pemilik harta meninggal, memang tak ada hak dia. Janganlah anak-anak nak mempertikaikan, ayah saya kan anak kasi mati. Yalah, memanglah ayah anak kasi mati, tapi ayah tu dah meninggal dulu. Macam kes macam saya sendiri, ayah saya meninggal tahun 2001, atuk saya meninggal tahun 2000. Okay? Nenek saya meninggal tahun 2013. Selepas 13 tahun pun nenek saya meninggal dunia. Jadi pusaka milik nenek saya tak boleh minta lah. Sebab apa? Sebab ayah saya meninggal dunia terlebih dahulu. Ada pakcik saya masih hidup lagi. Yang ni boleh lah, sebab dia mati selepas ayah saya, sebelum ayah saya. Waktu tu memang dia tak urus lagi pusaka. So ayah saya meninggal, dia bagilah hak. Yang kata ni bagian apa Pak? Palsu saya kata, ini adalah bagian atuk punya, dia kata, yang bagian daripada untuk ayah kamu. Okey lah. Masa kecil-kecil kan, tahu sangat tuan kan. Betul? Macam yang tak ni, tapi macam
Dia kalau dia buat atau dia bahagi siap-siap, baru ada hak atas kita. Betul. Dia bagi sekali bagi keberagi siap-siap semasa hidup. Walaupun arwah anak walaupun bapa kita meninggal sebelum nenek kita meninggal. Ya, kalau dia bagi masa hidup tak ada masalah. Tapi kalau dia nak bagi selepas kematian, itu contohnya macam kes saya ni kan. Pakcik nak bagi tu ihsan, bukan bagi hak pusaka. Dia jangan salah faham. Kadang ayat tak salah faham. Tak boleh, kita daripada 7 orang. Memanglah, tapi kan seorang dah meninggal. Dia meninggal sebelum ayah kan. So memang dia tak ada hak lah. Nak bagi tu ihsan. Berapa nak bagi tu terpulang kepada kita. Tapi kalau semua tak nak bagi, kami tak nak bagi, tak apa, tak payah bagilah. Sebab tak ada hak pun. Bagilah sikit kan. Yang abang tu pujuk, bagi jugalah. Tapi bagi pun atas dasar bukan sukarela, terpaksa, tak payah bagi. Sebab itu bukan hak dia. Walaupun berjuta lah atuk, tapi tetap tak ada hak. Macam dah patah titi, dia panggil patah titi sebab jabatan je ke sudah tak ada. Bapak dah meninggal terlebih dahulu. So bermakna tak ada hak pusaka kat situ. Ini kita perlu jelaskan supaya orang tak salah faham. Kamu ni menidakkan hak anak lelaki lah. Dia dah meninggal dulu, tak ada hak lah. Bergaduh tu lah, bagilah. Itu adik-adik kita. Ya, tapi dah meninggal dulu, tak payah bagi pun tak apa. Nak bagi tu, bagi bahagian kamu. Tak nak pula dia bagi bahagian dia. Tak nak pula dia bagi. Dia nampak macam hero. Macam itulah kan. Dia nak orang lain pun bagi juga. Ramai tak faham tentang ni, Ustaz. Ya, betul. Ramai tak faham. Kalau orang nenek dia lagi, tapi bapak dah tak tahu. Tapi bila mak meninggal, dia tak macam anak sudah ada hak sendiri. Ya, tak boleh. Tak boleh. Sebab tak ada hak. Lepas tu yang ramai-ramai mengaku tak seperti dia mengaku saudara. Dah meninggal tu tak ada hak. Janganlah, tolonglah. Masa hidup memanglah kita nampak macam dapat semua, tapi itu bukan hak kita ambil hak orang lain secara batin tanpa kita sedari. So dengan syarat dia mesti hidup saat pemilik harta meninggal. Walaupun hidup seminit, katalah berlakunya kemalangan, bapa meninggal, lepas tu anak pun meninggal, itu ada hak. Pembuktian tu apa? Tarikh ataupun waktu kematian. Bapa meninggal 8:01 minit, anak meninggal 8:03 minit. So dia ada hak. Sebab apa? Sebab dia hidup, selak dia masih hidup saat bapa tu meninggal. So masa dia ada hak terhadap pusaka. Tapi kalau jumpa-jumpa dua-dua dah mati, so dia tidak mengurusi antara satu dengan yang lain. Clear? Macam bapak dia dah tak tahu. Dia buat dia lagi. Tapi asal tu tak dimarahi lagi lah. Sebab macam contoh umur pusaka dia. Okey. Macam dia nak jadikan lagi umur pusaka. Dia buat dia dulu, umur bapak dah tak tahu. Jadi bila dah sampai satu tahap, macam contoh yang abang ni dah mati, tinggal lagi beberapa orang lagi. Sampai satu tahap dia nak, yang anak-anak abang ni ada lagi tak? Ya. Sampai satu tahap, dah sampai macam dah tak ada orang nak urus orang pusaka ni, dia orang nak parahi. Yang anak abang ni ada hak lagi tak? Sebab dia mati selepas ayah meninggal kan? Maknanya mak bapak dia dah meninggal. Kira ada hak lah. Ada hak. Ada hak. Anak yang meninggal si bapak tu ada lagi. Ya, itu namanya kematian berlapis. Sebab lepas generasi pertama meninggal, ada baru generasi kedua meninggal, maksud dia ada hak terhadap pusaka. Maksudnya betul, syaratnya adalah hidup saat pemilik harta meninggal. Kalau dia mati sebelum, tak ada hak. Dia mati selepas, ada hak. Dia tak dinafikan pula, ayah kamu kan dah meninggal. Memang, tapi ayah saya meninggal selepas atuk meninggal, nenek meninggal. Jadi saya ada hak dalam pusaka ni. Itu yang orang pun salah faham. Meninggal sebelum salah faham, meninggal selepas pun salah faham. Pun tak faham. Dia tak faham. Tak belajar. Tak faham pula tak belajar. Sebab tu orang tak faham apa yang dia tak faham. Bukan dia tak faham, Ustaz, sebab dia nampak nilai duit tu. Ya, itulah dia. Okay. Sebab orang kebanyakan tak faham apa yang tak faham. Tak faham betul lah. Okay. Sebab nilai aset harta tu dikelabukan oleh benda tu. Ditambahi pula, bila ada pula penasihat-penasihat, takkan nak bagi pada anak abang pula, mana boleh. Bila mati ni, bapak ni akan bergaduh lah. Sebab tu saya kata
benda paling cepat, pusaka ni kena uruskan dalam tempoh 3 hari kematian. Bukan bahagi, bincang. Kita bincang, apa harta ayah ada, apa harta, hutang macam mana, semua tu kena uruskan. Dapatkan dokumen. Masa tu lah baru senang nak bincang. Bila dah balik, mula dia fikir-fikir. Tambah pula yang ni satu, berapa jangan Jauh-jauh sebab tu lah dalam tempoh 3 hari kematian tu, insyaAllah semua akan balik. Tempoh 3 hari tu 3 hari kematian, jangan lebih. Nenek saya tanya balik macam ni dah bertahun-tahun dah meninggal sampai gelar. Betul, dia dah lama tu. Nak jumpa balik memang susah. Duduk sana, orang sana. Kalau tak kahwin tak masalah kan, senang nak bincang, tak ada masalah. So bila berlakunya kematian waris contohnya, khususnya mak ayah, insyaAllah semua balik, masa tu bincang. Kalau katakan dia akan cakap apa, kubur ayah masih merah, berdarah lagi kan, itulah kata-kata orang kan. Tapi bila tak uruskan, bila dah balik ke masing-masing, dia dah lupa, nak jumpa balik pun susah, nak bincang itu semua, itu akan delay dan akan akibatkan pusaka tu akan tertangguh. Kena uruskan segera. Tempoh 3 hari tu kena uruskan kan. Lantiklah sesiapa yang rasa dipercayai, orang kampung ke atau kampung ke, untuk menjadi, kita panggil sebagai pemudah cara kan, ustaz yang boleh uruskan pusaka. Nak duduk bincang memang payah. Kalau dah lepas beberapa hari, sebulan kematian, memang susah kan. Ada satu keluarga, ustaz, kami nak bantu, minta ustaz bantu uruskan pusaka si mati. Boleh, tak ada masalah, selagi semua boleh duduk satu meja, saya boleh bantu, saya kata. Nanti ustaz saya cari masa, cari sampai sekarang tak 2-3 tahun dah. Bukan senang nak jumpa lepas ni. Kata keraya nak kumpul, tak kumpul juga. Yang ni balik rumah keluarga mertua, yang ni tak dapat. Itu pengajarannya. Masa berlakunya kematian, terus uruskan pusaka. Okey, itu apa. Yang kedua, masa kita hidup ni, kita memilih harta, jadi kita uruskan harta kita masa hidup. Apa nak agih siap-siap ke, nak hibahkan ke, nak wasiatkan tu amal jariah ke, nak sedekah ke, nak infak ke, buat masa hidup. Sebab bila dah mati, belum tentu lagi waris akan ingat nak sedekah ke, nak wakafkan untuk kita. Masa hidup kita rancanglah siap-siap harta itu supaya ianya dapat kita manfaatkan walaupun kita telah tiada nanti. Okey, so masa hidup harta nak bagi siapa tu terpulang, tak siapa nak larang, siapa nak boleh halang. Contohnya kita ada anak 4 orang, 3 orang tadi dah ada rumah dah, yang rumah ni untuk anak yang keempat, dia masih lagi dalam alam pembelajaran, masih lagi belajar sebagainya. So kita bagi pada anak keempat, hibah kepada anak empat. So dengan hasrat anak tu lah akan menjaga rumah tu dan sebagainya kan. Dan pasti dosa yang ni tak puas hati, tak apa, kita uruskan pula dengan aset-aset yang lain. Sebab tu dalam urusan harta, pembahagian itu diberikan mestilah dengan adil, bukan sama, adil. Maksudnya tempat yang tepat untuk harta itu diserahkan ataupun diuruskan kepada waris yang berhak mengikut kepada keperluan waris itu tadi. Contoh kita ada anak perempuan saja. Contoh anak perempuan saja. Mereka ada anak perempuan saja, dia kena tahu dan faham dan sedar bahawasanya bila berlakunya kematian, ada waris yang berhaklah harta itu di kalangan adik-beradik. Dia kata, ustaz, adik-beradik jahat ke? Tak, bukan adik-beradik jahat, dia tak jahat, baik semua. Tapi situasinya adalah, adakah kita membeli harta ini untuk adik-beradik kita? Tak, untuk anak isteri kita. Jadi harta itu diuruskan masa hidup ada lebih baik. Adik-beradik bagilah dalam bentuk duit, dalam bentuk lain yang lebih mudah untuk diuruskan. Rumah ni rumah tempat anak-anak isteri kita berkumpul masa kita hidup. Dia kata tak ada pun, biarkanlah rumah itu diteruskan kehidupan di dalam rumah berkenaan. Adik-adik boleh bagi bentuk lain, duit ke SP boleh dapat, tak ada masalah. Duit itu, duit ini, itu hak faraid. Yang rumah ni uruskan dengan baik, hibahlah sebaik mungkin kepada waris semasa kita masih lagi hidup. Ada setengahnya, dia kata, ustaz, saya ada anak lelaki saja. Ya, betul. Bila masa sama mak ayah masih hidup, betul. Bila mak ayah masih hidup, mak ayah ada hak dalam rumah ni. Saya kata, bila berlakunya kematian, kalau berlakunya kematian, rumah ni ada hak mak ayah pula meninggal, adik-beradik ada hak tu dalam rumah ni. Baru dia faham, kena buat ataupun kena rancang masa hidup. Mak ayah kita tak perlukan rumah, tuan-tuan, sebab dah ada rumah dah. Dia perlukan duit.
duit untuk mereka meneruskan kehidupan setelah berlaku untuk mereka meneruskan kehidupan, beli ubat, makanan, keperluan dan sebagainya. Rumah dia tak perlukan banyak-banyak dari rumah sendiri dah. Jadi rumah ini lebih baik untuk dihibahkan semasa kita hidup. Duit lain, duit ke sebagainya, harta mudah alih, tak ada masalah. Nak faraid pun silakan, tak ada masalah. Tapi rumah saya mencadangkan untuk diuruskan masa hidup melalui kaedah hibah. Sebabnya yang pertama nilai makin bertambah, yang kedua inilah rumah tempat anak isteri kita berlindung semasa kita hidup. Setelah kita tiada pun, rumah itu tetap menjadi tempat mereka untuk berlindung, dan harta itu tidak perlu difaraidkan sebabnya telah diuruskan ataupun ditransaksi semasa hidup melalui kaedah hibah. Ada soalan tanya? Sila. Sila. Ada amanah daripada bapa. Harta tu dibagi sama banyak. Lelaki atau perempuan. Ya, elok tu. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh dengan syarat dia setuju ini. Maksudnya sebelum nak bagi sama rata, itu adalah wasiat. Wasiat yang dibuat oleh ayah. Okey, bila wasiat itu dibuat oleh ayah, pemilik harta masa hidup, dia nak bagi masa hidup lagi. Kalau wasiat itu lepas mati, harta jadi milik waris. Waris semua kena setuju. Kata dua lelaki dua perempuan, harta 300,000 bagi seorang berapa ribu? 75,000. Betul? 30 bagi 4, betul, 75,000 seorang kan. So 75,000 bagi sama rata. Nak ke tak orang lain nak lepaskan ni? Yang lelaki kena lepaskan seorang 25,000. Setuju tak? Banyak saya, banyak. Kalau dia dah tahu, okey kot. Kalau dia tahu, okey. Kalau apa-apa pun kena bagi tahu dulu. Okey, sekarang ni waris pusaka sebab dia bila dah mati, harta milik empat-empat ni. Bukan milik ayah lagi. Milik empat-empat. Jadi terpulang pada mereka lah. Dia tak boleh nak kuat-kuasakan. Ikutlah ayah cakap. Tak. Hak saya 1,000, saya nak hak saya. So dia bagi hak dia dulu. Kalau bila dia dapat hak, takkan dia juga lepas. Dia tak nakkan bagi dia. Itu hak dia, tak boleh nak pertikaikan. So maksudnya pembahagian itu mesti ikut faraid dulu. Kalau katakan tak apalah, nak ikut pesanan ayah, boleh. Lepaskan 25,000, setuju. Uish, 25,000 Ustaz Masa bincang okey lah. Balik rumah, bang 25,000 bang, saya bagi saya bang, tak nak bang. Nak cakap apa? Ini pesan ayah. So awak memang rela hati nak bagi ke? Dia cucuk lagi. Atau terpulang lah kan. Tapi itu hak dia. Terpulang pada nak bagi tu atas dasar rela hati, tanpa ada sebarang paksaan. Jadi kalau masih hidup nak bagi, kalau ayah tu bagi hidup, silakan bagi masih hidup. Okey lah, yang bagi sama rata ni seorang 300,000 ni, duit ayah dalam tabung haji ni ayah dah bagi keluarkan, ambil dekat seorang 75,000. Masa hidup abang anak setiap bulan masuk balik akaun abang 40,000. Seorang 10,000, bagi balik 10,000 dapat 40,000 balik. Lepas abang dah mati, ambil, tak ada masalah. Tapi dia kata, Ustaz, kalau buat macam tu Ustaz, bagi hari ni esok habis Ustaz. Tak ada dah kau tak dapat dah balik. Tuan-tuan lebih terkenal anak tuan-tuan, saya kata. Jadi terpulang tuan-tuan nak buat macam mana lah. Kalau anak tu percaya, silakan. Macam waktu masa saya sendirilah, mak saya, bang, ni kad bank Umi, keluarkan bila perlu. Saya keluar bila perlu kan. Nak beli ubat, nak beli tu, bayar tu daripada kad bank ni. Okey lah. Bila mati, saya faraid kepada adik-adik saya. Jadi tuan-tuan lebih kenal anak tuan-tuan. Okay, tuan-tuan mungkin anak mungkin dalam universiti dan sebagainya lah kan. Saya kata kalau yang dah berusia kan, dia lebih kenal anak-anak, siapa yang boleh dipercayai untuk uruskan harta-harta di semasa dia hidup kan. Kalau anak bagi ni, anak yang nombor 2 ni bagi hari ni, besok dia bagi, hari ni bagi 30,000 transfer, besok 35,000 dalam akaun dia, 25 dah lesap dah. Sebab kata ni abang bagi ni, tak boleh, tak kena guna kan. Contoh buat ada soalan. Dia tengok pada keperluan. Kalau katakan rasa perlu, boleh buat, tak ada masalah. Kalau rasakan tak perlu buat, lantiklah pentadbir harta sahaja. Tapi ada tempat yang boleh buat secara ansuran. Tempat boleh buat secara ansuran. Dia tak mampu nak tak besar Ustaz nilai ibah ni kan, nilai rumah kira dia betul sebagainya besar, 20,000 tak ada masalah. Kalau ni boleh buat ansuran, silakan. Ada tempat boleh buat ansuran, tak ada masalah. Cari tempat tu. Boleh buat secara
ansuran 3 tahun, 5 tahun. Ada setengah orang tuan-tuan, dia nak buat hibah, dia pun tak ada duit. Dia kata, Ustaz, saya tak ada pilihan lain. Dia kata, ni bukan saya lah, kawan-kawan saya lah, dia ada pilihan lain. Dia kata, saya buat pinjaman peribadi. Dia kata, pinjaman peribadi untuk uruskan. Dia kata, dia tak risau. Sebab apa? Yang pertama, rumah akan terjaga. Yang kedua, pinjaman peribadi saya ni, kalau saya mati, takaful tolong bayar. Jadi rumah selamat, hutang ni takaful bayar. So clear, dia kata. Terpulang, saya kata, itu hak masing-masing. Terpulang nak buat apa sekalipun, hak masing. Yang penting harta yang kita ada sekarang ni kita uruskan, kita pelihara dan kita legasikan kepada waris yang lain. Kata, Ustaz, nak kahwin boleh buat personal loan, nak beli kereta boleh buat loan. Tu hak masing-masing. Kata terpulang. Okey, ada soalan lain nak tanya? Kalau tak ada, cukup dulu pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini tuan-tuan dapat ambil pengajaran dan ambil iktibar. Mudah-mudahan boleh merancang harta semasa hidup. Kalau ada seorang persoalan nak tanya secara personal, ni boleh kontak saya 013 200 2784. Nama saya Zul Hakimi. Orang panggil saya Ustaz Zul lah. Boleh kontak saya untuk urusan hibah harta, untuk urusan pusaka dan juga untuk urusan badal haji, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkurniakan ilmu pada saya ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain, insya-Allah. Sekian yang berkaitan dengan Allah SWT, yang dimana oleh kelemahan yang saya miliki. Jika ada terkasar bahasa tersilap bicara, saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.